Bayangkan jadi ibu muda yang pemarah, yang bila saya melihat anak tu saya rasa macam mereka tu bukan satu tanggungjawab, tapi sesuatu yang memberi bebanan. Nauzubillah min zalik. Jadi ketika itulah saya mula ada kesedaran untuk dapatkan ilmu, dan dengan izin Allah izinkan saya untuk follow balik bonda, dan di situ saya bermula dengan magical marriage. Alhamdulillah, Masya Allah Tabarakallah, di magical marriage itulah saya menemukan jawapan yang saya cari. Walaupun triggering point saya adalah untuk parenting, tapi sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan melalui bonda adalah untuk dapatkan parenting yang betul bermula dengan perkahwinan yang baik. Macam mana nak ada perkahwinan yang baik adalah dengan mengenali diri saya sendiri.